kena, ibu pun tak kena. Ha? Nak parking, ambil ajak sikit. Lepas tu, belah di belakang, lepas tali. Lepas limau nak lepas, ikat. Bagi lekat. Kalau apa jalan-jalan cari kan, biru dia hilang. Tekan button ni. Dia pun boleh. Tekan dia boleh. Ni nak zoom in out. Penting ni jangan lalu ni penting, cakap. Takut je. Assalamualaikum. Tak, saya balik. Dah masuk kau. Ambil terah ya. Assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Hari ni kita trip bawa bot sendiri daripada Abang Zul. Jeti dia belah Sungai Pinang sini. Ya, ni bawa kami nak keluar Tadi ada sesi-sesi taklimat untuk bawa bot kan. Kita pun semua tiga-tiga orang ni semua. Tiga-tiga orang semua tak bisa bawa bot lagi. So ada taklimat sikit tadi macam mana cara-cara dia. Ni kami turun 3 orang. Ni Ikhwan dengan tekong kita untuk hari ni. Mizi. Kita tengoklah hari ni kita cadang nak main dekat Pulau Andaman tengok. Dekat Pulau Andaman pula, dekat Jambatan Andaman. Kita tengoklah apa dah. Depan kata sana banyak jenazah mati tu. So kita pergi terjah tengok apa nak ada. Kita baru nak keluar elok. Sana tegang dah. Ya, halo. Baik. Wan. Patah 2 kata sebelum keluar. Aku risau dengan tekong baru ni. Okey gang. Nanti apa-apa kita jumpa kat spot sambil menikmati pemandangan. Cahaya elok atas kepala nak keluar, kita tengok ni bottom ada, kita pasang batang bottom dengan jig Udah hidup pada kita bawa. Kita tengok apa hasil dah. Bau mi tu? Bau mi tu? Tu ada kot. Ya. Makin. Betul ni. Makin. Ui, laju yang. Mana ada perjumlah ujung. Tu lah hang kata tu. Ya, tak tahu tu kubur udang. Mana lagi tak tahu ni, dia ambil cadangan. Baji. Ambil putih kan dia kecil kan. Sok. Beli ya. Ui, jenah. Bodoh. Sok. Angkat ni. Dah. Alhamdulillah. Botol lah mat. Tunggu lagi. Wih, rak aku. Oh dia saiz sama. Alhamdulillah geng. Okey lah. Ada mana? Pasal layak lah. Saya ambil pasal layak lah. Terus layak balik. Oh dah geng. Ikan pertama kita. Mah, tunjuk dia. First strike. Botol lah. Nampak kan botol lah. Ni kita pakai udah hidup sama bottom. Dua. Dah lah. Macam mana? Wah, sangkut dah. Kuat ayam kuat.
Macam kena patah balik lah weh. Kita dah keluar weh. Nak masuk apa air? So rapat belah tadi je. 50 ekor lah. 30 lah. 30 ekor ni. 30? Oh, lama. 30 lah. Weh, lagi laju gila sini. Wih, takkan dah sampai dah lah. Update geng-geng ni, kami duk melepak bawah ni, jambatan Andaman ni. Sambil ni busuh tu, telepak sat. Yak laju yak keruh. Bottom on. Ni punca dia. Ni. Punca dia. Santai dulu. Ya oh. Laju tak laju lah. Papa nanti ambil lain lah. Wih, iti. Ya, tekong boleh dah. Okey. Nah, tayar. Ada ikan. Masih menung. Masing-masing. Dua video eh. Bapak laju. Ini apa? Sengak dia. Apa? Ebek kan. Ebek yang dia tarik macam tu. Dah hang kena ni longgakkan track. Aduh. Pak dia akan menjut. Bro. Dia tu. Dia apa kena? Kali. Dia tak lagi, dia tak lagi. Nah. Wah, aku pakai udang serak tengok. Buang ikan dia. Dia mandi tu. Dia bawa dia kaki dia balik pong. Kali ya? Lagi dah sampai. Patut udang duk habis weh. Tinggal berapa ekor? Mana ada bekal? Gila dia. Oh, aku perasan tinggal banyak ekor ni. Aku baru pakai 3 ekor. Betul banyak kan tadi. Oh. Yang mati-mati pun mana tak tahu. Kena seduh. Ikan dia peti apa? Serangga tu nak tahu. No. Jadi dia nak serangga. Dia mamalia. Apa dia? Bukan demam maliak. Mamalia tu dia tak buat.
Dua ni. Oh, tadi tu kan. Daripada dapat aku dapat ikan. Ai. You ni apa? Kat mana? Allah koyok. Oh, apa tak nak pergi weh kat. Hang tu. Oh ni lubuk dia ni. Tadi ada tarik ni. Wan. Oh, kakak macam tu ah. Mas kebun ikan lah. Wan, rod kau hanya ya? Rod ni, rod baru ni hanya ya? Doi tak ni. Ha, doi, tak pernah hanya. Ni bukan hanya. Tak. Kau dia dapat pergi kat tepi tu. Dia naik ke macam ni apa tu. Ya. 30 kan? Betul tak? Kan. Kena cakap lu baru strike hari ni. Wah, ada buntai? Ada apa Wan? Buntau. Oh, ada sengi ada Oh. lagi. Ada buntai, ada senangin. Dompet Tak, tak, tak. tu yang duduk. Ha. Tengok depan, tengok depan. Lagi kiri mana aku tak dapat tiang. Hang boleh lepas tadi. Depan ikut. Mana? Buat ambil. Langkah. Apa dia? Langkah. Mau mana masuk langkah? Ha? Mau mana masuk langkah? Dok, tahu? Dia ada siang ni ada kau. Kenapa? Langkah. Ha. Apa kata racun ah? Dia belakang. Dia kita punya bot. Ya, hasil kita ni. Seorang satu. Ini je lah. Satu, dua, tiga. Hai. Okay geng, sampai sini je video kali ni. Kami pun strike tak banyak. Dan yang laju ni semua. Lepas tu kami minta open atau spot. Tiada lah Sona dia bagi semua. Cuma tak faham lagi lah kot. Cuaca sendiri punya jadi cari spot kan. So hari ni tak banyak lah hasil. Ada jenahak sekok tu makan bottom. Dengan baby GT ada 2 ekor. Tu ya, dia Banzo bot pandu sendiri. Tu bot dah. Ni Banzo. Kau ada melepok lagi. Tiba-tiba aku buat nombor Banzo dengan TikTok dia. Boleh cari dia kalau nak ni.
Oh, macam mana tekong dah? Tangan dah okey ke? Kebal sikit lah. Ikan tak apa, tak apa.